Semalam sebuah pesawat terhempas di India. Kita nampak baru-baru ni isu viral yang bas accident di Gerik tu. Kemudian ada lagi satu bas accident juga, yang tu pun viral juga. Kemudian bukan bas sajalah yang kita boleh nampak sebenarnya accident ni. Motor pun ada, kereta pun ada. Apa je jenis accident yang kita boleh nampak kan. Kapal terbang dekat India tu pun boleh terhempas. So dekat sini aku nak cakap apa-apa jenis kenderaan pun sebenarnya ada risiko juga untuk kemalangan. So satu, untuk pengguna-pengguna jalan raya kat luar sana, tolonglah jaga korang punya pemanduan dekat atas jalan raya tu. Sebab aku ni sendiri pergi balik kerja hari-hari naik motor tau. So aku nampak rakyat Malaysia ni sekarang ni bawa kenderaan ni dah semakin agresif. Tak kisah kau motor ke, kereta ke, lori ke, sama je semua kan. Memang diorang pun kebanyakannya, aku tak kata semua tapi kebanyakannya memang tak ada fikir dah pasal orang lain dekat atas jalan raya tu. Aku sendiri takut tengok, ya Allah, kadang-kadang kenderaan-kenderaan besar ni laju betul kan, mengalahkan kereta. Tu satulah yang aku nampak. Satu lagi, kereta ni kadang-kadang dia daripada lane kanan dia terus nak pancung ke lane kiri tanpa ada signal, tanpa tengok orang belakang. Itu pun satu hal, banyak juga yang aku nampak. Satu lagi, kes signal pun itulah. Kadang-kadang masuk simpang pun main masuk je, tak bagi signal. Ada yang tak tengok belakang pun kan. Ada kereta ke, ada motor ke, dia main pancung je. So, bukan itu sajalah, sebenarnya banyak lagi jenis-jenis pattern driver-driver ataupun pemandu-pemandu kenderaan dekat Malaysia ni. Pesanan aku sebagai orang Malaysia, aku nak pesan dekat orang kat luar sana, tolonglah hati-hati di jalan raya. Tolonglah fikir juga orang lain dekat atas jalan raya tu. Mungkin ada orang lain tu, ada orang yang tersayang tengah tunggu dekat rumah, tunggu dia balik. Bayangkanlah ada seorang isteri yang tengah tunggu suami dia balik, tiba-tiba dia dapat tahu suami dia kemalangan. Macam mana agaknya perasaan orang rumah dia tu kan. Tolong jaga cara pemanduan korang dan betul ansurlah di atas jalan raya. Sekian pesanan ikhlas daripada saya mewakili Coffee Star. Ingat kopi premium, ingat Coffee Star.